Kalau dia berbohong, dia masuk neraka. Don't worry. Don't worry about that. Kita jumpa di akhirat besok. Saya minta supaya ahli-ahli parlimen yang tidak serius dengan persidangan Dewan, seperti pembangkang yang selalu minta belah bagi, digantung. Ini dah kurang ajar ni. Kurang ajar ni. Jelutong dah kurang ajar ni menjabat pembangkang ni. Baik. Duduk. Saya jangan kurang ajar lah kamu. Too much, Tan Sri. Besut. Arah. Baik. Jangan marah dah. Uncalled for too much. Banyak kali dah. Duduk. Jelutong. Banyak kali dah. Baik. Jelutong. Semua duduk. Saya nak baruling. Speaker. Ni parlimen bukan dia. Saya nak baruling. Saya nak baruling. Arah. Semua. Diam. Jelutong. Baik. Listen. Dengar. Jelutong, saya mohon tarik balik. Saya tarik balik. Mohon. Speaker. Jelutong. Speaker. Jelutong. Listen. Jelutong dengar. Jelutong, semua ahli parlimen mempunyai hak. Saya bukan nak menyebelah, tetapi gunakanlah, gunakanlah hak itu sebaiknya. Baik. Walaupun mereka minta belah bahagian, itu hak mereka. Dan kita mempunyai peraturan. Tak boleh ganggu sidang Dewan, Speaker. No. boleh ganggu sidang Dewan. Saya, listen. Saya ialah speaker. Saya should be colourblind. Apa pun juga yang diminta oleh parlimen di sini, as long as ianya termaktub dalam perlembagaan, saya akan layan. Ya. Jadi untuk berlaku adil, doesn't matter. It doesn't matter. Mungkin di mata Buang masa, Speaker. Buang masa. Ya. Jelutong. Listen. To be Tarik fair. balik, jangan besar Jelutong, kepala, tarik balik. listen. Jelutong, to be fair. Minta tarik balik. Jelutong, please. No problem. Saya boleh tarik Baru balik. baca tiru Quran. Baik. Jelutong nak tarik balik. Peraturan yang mana? Baik, listen. Peraturan surat berapa? Peraturan 24.1 yang mana? Listen. Besut Apa tu? 36.6 sangkaan Berapa? jahat. Sekali dia tak dengar. 36.6 sangkaan jahat. Tadi Besut saya dengar dia kata perkataan kurang ajar. Saya minta Besut tarik balik kerana petua telah dibuat. Tarik balik Besut. Saya dengar kurang ajar sama so handset. Sila tarik balik. Saya minta Besut tarik balik perkataan kurang ajar. Sebab speaker telah buat petua tak boleh pakai perkataan kurang ajar dalam Dewan. Baik. Saya minta Besut. Kapar. Ya. Kampar. Saya confused. Kampar, sorry. Baik. Tak apa. Sebab oleh riuh rendah dan hirup pikuk, saya tak dengar tadi. Sekarang, nanti. Saya nak tanya Besut. Adakah Besut ungkapkan perkataan itu? Yes or no? Bangun. Ungkap ke tidak? Jangan tipu. Semua masuk handset. Kampar. Tan Sri. Biar saya yang handle. Kalau semua orang nak handle, kita tak sampai pukul 10 malam tak selesai ni. Saya nak tanya Besut. Ya kata ya, tidak kata tidak. Itu saja. Tak usah elaborate. Ya kata ya, tidak. Tidak. Okey, tidak. Jangan kurang ajar lah kamu. Okey. Jangan tipu. Nanti masuk handset. Saya akan rujuk. Kampar.